Legend MU Paul Scholes pernah buat penampilan sebanyak 718 bersama kelab, telah membuat pengorbanan yang besar. Pengorbanan terbesar dia bila dia berhenti kerja TV untuk jaga anak dia yang mengalami severe autism. Bayangkan legend MU sanggup buat keputusan macam ni untuk utamakan anak dia, apatah lagi kita selalu bagi alasan sibuk. Ramai orang nampak Scholes ni adalah pemain paling konsisten yang United pernah ada. Dia tak banyak cakap, tak banyak drama, bagi kerja terus siap. Tapi rupa-rupanya waktu dunia bola sepak kagum dengan vision dia, sebaliknya dia mengalami satu rutin yang sangat berat, lagi berat daripada duduk atas padang selama 90 minit. Anak lelakinya Aiden mengalami severe autism non-verbal. Dia kalau komunikasi pun melalui bunyi. Itu pun keluarga terdekat je yang faham. Kadang-kadang kalau dah sampai tantrum dia akan mula menggigit, mencakar. Hidup dia bergantung dengan satu rutin. Kalau satu rutin tu rosak, habis. Dia akan mula jadi tantrum. Sebab itulah Scholes pilih untuk berhenti kerja TV. Semua jadual Scholes kena ikut jadual Aiden. Kalau hari Selasa tu ada kelas swimming, Scholes tak boleh pergi kerja. Scholes kena temankan dia. Kalau hari tu dia meltdown, Scholes orang pertama yang kena duduk sebelah dia sampai dia tenang. Dan di sinilah kajian mengokong pengorbanan dia. Kajian University of California 2019 tunjuk parental presence yang konsisten dapat menurunkan meltdown autistic children sebanyak 40%. Kajian Lancet Psychiatry 2021 sebut stability from a trusted caregiver significantly improve long-term behavior outcomes. Dalam podcast tu, dia cerita dia pernah pergi dressing room dalam keadaan ada kesan kena cala, kena gigit, dan dia pernah tengah main bola atas padang, dia rasa nak keluar je padang tu. Sebab apa? Waktu tu dia asyik fikirkan tentang Aiden dan dia sangat risaukan Aiden. Tapi dia perform sampai dia menang treble, dia menang UCL dan dia menang liga sebanyak 11 kali. Selepas semua benda tu selesai, dia memilih untuk jadi ayah sepenuh masa. Kadang-kadang orang hebat ni dia tak akan tunjuk dia punya greatness dekat stadium, tapi the real greatness dia berhenti kerja, dia duduk sebelah anak dia, dia faham dunia anak dia yang orang lain sendiri pun tak faham. Sebab dia rasa anak dia anugerah yang paling besar berbanding dengan trofi yang dia pernah dapat sebelum ni.